Saudara, bukan semua penganut Hindu dalam Malaysia ini akan bersetuju dengan pihak yang membina kuil secara haram. Lihat sahaja komen saudara Logan Vale. Sebagai penganut Hindu yang baik, yang menjaga maruah baik agama Hindu, pun mahu Malaysia Hindu Sanggam ambil tindakan tegas terhadap binaan kuil yang dibuat secara haram. Kita sebagai orang Melayu yang beragama Islam, kalau kita marah dan kita nak mengamuk macam mana sekalipun bila berdepan dengan isu ini, ingatlah, ramai penganut agama Hindu yang baik juga tidak mahu melihat agama mereka, iaitu agama Hindu, dihina dengan binaan kuil yang dibuat di atas tanah bukan hak milik jawatan kuasa kuil. Perbuatan itu terang lagi bersuluh menghina kesucian agama Hindu itu sendiri. Penganut agama Hindu yang baik-baik seperti saudara Logan Vale pun tidak mahu maruah agama Hindu jatuh disebabkan isu ini. Dalam media sosial, sangatlah dahsyat sungguh cara kita meluahkan kemarahan. Kita memang patut marah sebab hak masyarakat setempat dicabul, hak tuan tanah dicabul, tetapi kita tidak ada hak langsung menghina agama Hindu. Kerana tiada dalam ajaran agama Hindu itu menyuruh penganutnya merampas tanah orang lain untuk didirikan kuil sembahan. Tidak ada tertulis langsung dalam mana-mana rujukan kitab-kitab Hindu. Yang bersungguh-sungguh nak mempertahankan kuil haram ini adalah sekelompok penganut yang sangat taksub dan penganut yang sangat melampaui batas-batas yang digariskan dalam ajaran Hindu itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan Malaysia ini ada pelbagai jenis bangsa dan ada pelbagai jenis budaya. Kalau tak ada kaum India, sampai bila-bila kita tidak akan tahu betapa nikmatnya makan capati dengan kuah kari kambing. Kalau tak ada kaum Cina, kita tidak akan tahu betapa nikmatnya makan nasi goreng Cina dengan udang 2-3 ekor di atas dan bersama-samanya ada siakap steam 3 rasa. Jadi setakat ini dahulu video kali ini. Mari kita ke Bazar Ramadan, kita tengok kuih apa yang kita boleh beli pada hari ini. Bulan puasa ini bukan kita orang Islam saja yang diuji. Orang Cina dan India yang bukan beragama Islam pun sama-sama diuji. Mereka pun pening. Dah 2-3 hari dah makan yimi atau makan capati pada waktu sarapan. Nak juga mereka ini makan nasi lemak panas-panas bersama sotong sambal dan paru goreng rapuh-rapuh. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Cuba komen.